Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambunglah kita punya pembelajaran untuk minggu yang ketiga bagi unit yang ketiga Al-Wahdatu As-Salisah. Okey, kita mulakan dengan bahagian pemahaman. Tajuk pada pagi ini ialah Nasihatul Walidain. Nasihat kedua ibu bapa. Okey, Nasihatul Walidain. Bahasa Arab kita sebut nasihat, Melayu pun nasihat. نصح الوالد ابنه قبل أن يسافر الابن لمواصلة الدراسة في إحدى الجامعات بماليزيا فقال: يا سفيان، احتفظ بنفسك وصحتك دائما، واستعد بمتابعة الدروس، وتعامل مع أصدقائك، واشترك معهم في النشاط الجامعي، واتبع النظام الجامعي، وأدي واجباتك إلى ربك، ستكون من الناجحين في المستقبل. ونصحت الوالدة بنتها كما نصح الوالد ابنه قبل أن تسافر البنت لمواصلة الدراسة في إحدى الجامعات بماليزيا فقالت: يا شهيرة، احتفظي بنفسك وصحتك دائما، واستعدي بمتابعة الدروس، وتعاملي مع صديقاتك، واشتركي معهن في النشاط الجامعي، واتبع النظام الجامعي، وأدي واجباتك إلى ربك، ستكونين من الناجحات في المستقبل. Okey, di dalam petikan ini ada dua perenggan di sini. Perenggan yang atas dan perenggan yang bawah ni mengandungi nasihat yang sama sahaja. Okey, tajuk ni berkaitan dengan nasihat ibu bapa. Jadi ibu dan ayah tu memberi nasihat kepada anak-anak mereka lah. Dan kandungan nasihat tu adalah sama. Cuma bezanya yang atas itu adalah seorang bapa memberi nasihat kepada anak lelaki dia. Dan yang bawah tu pula adalah seorang ibu beri nasihat kepada anak perempuan dia. Jadi kamu boleh tengok dia punya ayat tadi, walaupun dia punya kandungan tu ayat yang sama, tapi penggunaan kata kerja, lepas tu domir yang ada dalam petikan tersebut berbezalah. Kalau lelaki kebanyakan kita akan jumpa macam contohnya wa'addi wajibatika ila rabbika. Ganti nama kat situ dia guna ka. Tapi kalau perempuan sebaliknya lah kita akan guna wa'addi wajibatiki ila rabbiki. Dia punya ganti nama kat situ ditukar jadi ki. Boleh tengok boleh tengok perbezaan lah macam mana penggunaan. Kalau ada kata kerja pun dia akan berbeza kan. Faqala, faqalat. Itu kalau untuk perempuan. Ataupun perkataan ihtafiz, ihtafizi. Itu untuk yang perempuan. Laki lain, dia punya penggunaan perempuan lain. Makna yang sama lah. Makna yang sama. Okey, kita tengok dia punya translate dia, terjemahan petikan tersebut. Okey, apa yang dia bagi tahu dalam teks ini? Tajuk dia adalah Nasihatul Walidain. Nasihat kedua ibu bapa. Walidain maksudnya ibu bapa. Okay? Kita baca petikan yang atas dahulu. Ayah telah menasihati anaknya sebelum anak tersebut melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti di Malaysia. Lalu ia berkata, Wahai Sofyan, jagalah dirimu dan kesihatanmu selalu. Bersedialah mengikuti pelajaran. Bergaullah bersama rakan-rakanmu. Sertailah bersama mereka dalam aktiviti universiti dan ikutlah peraturan universiti. Dan tunaikan kewajipanmu terhadap Tuhanmu. Nescaya awak akan menjadi dari kalangan orang yang berjaya pada masa hadapan. Okey, perenggan yang bawah. Ibu telah menasihati anaknya sebelum anak tersebut melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti di Malaysia. Lalu ia berkata, Wahai Syahira, jagalah dirimu dan kesihatanmu selalu. Bersedialah mengikuti pelajaran. Bergaullah bersama rakan-rakanmu. Sertailah mereka dalam aktiviti universiti dan ikutlah peraturan universiti. Dan tunaikan kewajipanmu terhadap Tuhanmu, nescaya kamu akan menjadi dari kalangan orang yang berjaya pada masa hadapan. Okey, ini dia punya nasihat lah. Sebelum Sofyan ataupun Syahirah ni pergi melanjutkan pelajaran ke universiti, maka adalah beberapa pesanan yang diberikan oleh ibu bapa mereka.
Okey, dalam kandungan nasihat ni yang pertama sekali dia orang pesan yang pertama kena jaga dirilah. Jaga diri, jaga kesihatan. Lepas tu pesanan seterusnya dia orang cakap sentiasalah bersedia. Maksudnya kamu kena sentiasa bersedia untuk belajar dalam mengikuti pelajaran. Kena sentiasa bersedia. Segala tugasan perlu siapkan. Segala aktiviti yang diberikan perlu lengkapkan. Okey, sentiasa bersedia untuk menerima ilmu, menimba ilmu ataupun untuk belajarlah. Okey, seterusnya mak bapak dia orang pesan lagi, bergaullah bersama rakan-rakanmu. Maksudnya pergi universiti nanti cuba cari kawan lah. Sentiasa cari kawan, jangan duduk menyendiri ya. Lepas tu pesanan dia lagi, sertailah mereka dalam aktiviti universiti. Kalau ada universiti anjurkan program, boleh join lah dia punya aktiviti tersebut. Dan ikutlah peraturan universiti. Dan semestinya lah sebagai seorang pelajar perlu ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Okey, lepas tu dipesan lagi, tunaikan kewajipanmu kepada Tuhanmu, nescaya kamu akan menjadi dalam kalangan orang yang berjaya pada masa hadapan. Jadi, ini adalah pesananlah ibu bapa tadi kepada anak-anak mereka. Kenapa ibu bapa kita ni macam banyaklah nasihat kepada kita ni? Kerana dia orang nak kita berjaya lah, nak suruh kita jadi orang yang berjaya dan tak rugi pula kalau kita ikut apa yang ibu bapa kita nasihatkan ini ya. Okey, kita terus kepada latihan berkaitan dengan petikan tadi. Kita akan jawab dia punya soalan dia. Latihan 3.3. Arahan dia, ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bil ijabah fil jadwal. Okey, jawab soalan berikut berpandukan jawapan yang terdapat di dalam jadual. Okey, as-soalul awwal. Soalan yang pertama, man nasuha Sufyan? Siapa yang nasihatkan Sufyan? Siapa yang menasihati Sufyan? Okey, dalam teks di atas kita tahu yang nasihat Sufyan adalah ayah. Ayah dalam bahasa Arab al-walid. Ini perkataan sinonim lah. Selalu kita jumpa ab kan? Abi, abu. Tapi yang ini perkataan sinonim lah. Boleh juga guna al-walid. Walid. Ayah. Okay, soalan yang kedua, dia tanya, wa mata nasaha dan bilakah dia nasihat? Bilakah si bapa itu menasihati anaknya? Okey, jadi daripada teks yang kita baca tadi, kita boleh faham, iaitu dia menasihati anaknya qabla an yusafira Sufyan limuwasalati dirasah. Sebelum Sufyan pergi melanjutkan pelajaran. Sebelum perginya Sufyan untuk melanjutkan pelajaran. Okey, soalan yang ketiga. Waman nasihat Syahira? Siapakah yang nasihat Syahira? Siapakah yang menasihati Syahira pula? Kalau tadi yang menasihati Sufyan adalah Walid, manakala yang menasihati Syahira adalah Al-Walidah. Walid, ayah. Kalau ibu, kita tambah je ta marbutah Walid, dia jadi Walidah. Ini ibu. Ibulah yang menasihati Syahira. Okey, soalan yang keempat. Hal yanbaghi an yattabi'a at-talib an-nizam al-jami'i? Adakah seorang pelajar perlu yang bagi ni perlu mengikut peraturan universiti? Adakah seorang pelajar perlu mengikuti peraturan universiti? Seorang pelajar, kalau pelajar kena ikut tak peraturan? Jadi jawapan dia, semua kita tahu kan? Naam, yanbaghi an yattabi'a at-talib an-nizam al-jami'i. Ya, seorang pelajar itu patut ataupun perlulah mesti mengikuti peraturan universiti. نعم ينبغي أن يتبع الطالب النظام الجامعي. Okay, soalan yang kelima. هل من الأحسن أن يستعد الطالب في دروسه? Adakah
bagusnya seorang pelajar itu bersedia di dalam pelajarannya? Adakah bagusnya seorang pelajar itu sentiasa bersedia di dalam pelajaran? Adakah bagus? Kalau seorang pelajar ini, ahsan tu, baguslah. Seorang pelajar sentiasa bersedia dalam pelajaran dia. Jawapan dia ialah Naam, minal ahsan an yasta'idda talib fi durusihi. Kalau kamu tak tahu maksud pun saya rasa kamu dah boleh pilih kan sebab dia punya ayat dia pilih ayat yang dia guna ayat yang sama. Cuma kat depan tu ada na'am. Na'am minal ahsan an yasta'idda talib fi durusihi. Ya, seorang pelajar seorang pelajar apa tadi? Na'am minal ahsan an yasta'idda talib fi durusi. Ya, baguslah seorang pelajar itu bersedia dalam pelajarannya. Okey, last sekali soalan yang keenam. Limaza nasaha al-walid ibnahu? Kenapakah ayah nasihat anaknya? Kenapakah ayah nasihat anaknya? Al-walid ibnahu, anak. Kenapa mak dan ayah kita ni sibuk-sibuk nak nasihatkan kepada kita? Jadi jawapan dia minan najihina fil mustaqbal. Supaya kita jadi orang yang berjaya pada masa hadapan. Jadi nasihat-nasihat tu bukan sekadar bebelan lah kan. Itu adalah nasihat lah yang berguna kepada diri kita juga. Jadi kita kena ikutlah apa yang mak ayah kita nasihatkan kepada kita. Okey, boleh tulis dulu. Boleh ambil dulu dia punya jawapan dia. Lepas tu boleh tulis jawapan di ruang yang disediakan tu lah. Lagi sekali saya pesan untuk minggu yang kelima nanti bila kita dah masuk kelas fizikal nanti pastikan kamu dah selesailah menulis semua jawapan daripada unit 1 sampai unit yang keempat lah. Termasuk untuk kelas minggu depan. Jadi kamu kena tulis baliklah jawapan tu untuk saya semaklah buku masing-masing. Okey, kita teruskan latihan yang seterusnya, latihan 3.4. اختر التراجم المناسبة في الجدول ثم اكتبها في الفراغ. Okey, yang ini dia suruh kita pilih terjemahan bagi perkataan yang diberikan. Yang ini boleh tengok di bahagian atas lah dekat glossary tu, dia ada bagi maksud setiap perkataan. Okey, yang ini dia ada bagi pilihan jawapan di sebelah kiri. Kita boleh pilihlah mana perkataan bagi manakah dia punya terjemahan bagi perkataan yang diberikan. Okey, nombor 1 perkataan addi. Wa addi wajibatika ila rabbika. Addi. Tunaikanlah. 2 ittabi'. Ikutlah. 3 ta'amal. Bergaullah. 4 ishtarik. Sertailah. 5 ihtafiz. Jagalah. 6 ista'id. Bersedialah. 7 satakunu. Awak akan menjadi. Okay, nombor 1 addi. Tunaikanlah. 2 ittabi' ikutlah. 3 ta'amal bergaullah. 4 ishtarik sertailah. 5 ihtafiz jagalah. 6 ista'id bersedialah. 7 satakunu awak akan menjadi. Okey, ini perkataan maksud perkataan yang diberikan itulah. Okey, seterusnya 3.5. Ratibil kalimatil atiyah litakuna jumlah kama fil misal. Okey, untuk latihan ni disuruh susun. Saya pernah bagi tahu sebelum ni kalau ayat susun ni, soalan susun ni, kebanyakanlah ayat yang diambil adalah daripada teks yang diberikan di bahagian pemahaman. Macam yang ini,
kebanyakan memang dia ambil daripada yang atas punya lah. Cuma kalau tengok lagi sebenarnya ada juga dia punya soalan yang tidak ada dalam teks tadi ya. Contoh soalan nombor 2, nombor 3 dan 6. Tapi sebab tu dekat tepi sebelah kiri kamu ni, yang kamu nampak ada warna kotak purple tu, dia punya maksud dia sekali lah. Sebab kalau soalan macam ni, kita kena tahu maksud perkataan lah kan. Baru kita boleh susun dengan betul. Okey, tengok soalan yang pertama. Dia bagi perkataan ta'amali. Okey, kalau kita tengok sekejap di kat atas, ta'amali. Ada pada ayat yang perempuan ni. Kat sini. Jadi ini mungkin dia punya jawapan dia. Jadi you boleh susunlah ta'amali ma'a sadiqatiki. Bergaullah bersama rakan-rakanmu. Jadi turutan dia 2, 1, 3. Ta'amali ma'a sadiqatiki. Okey, soalan yang kedua. Yang ni tak ada. Macam saya bagi tahu tadi, tak ada dalam atas tadi. Lepas tu macam mana nak susun mu'alimah? Jadi, you kena translate lah dulu. Okey? Tengok perkataan yang pertama. An-naum. Dia bagi kat sini. Tidur. Mubakiran. Awal-awal. Min. Dari. Istaiqiz kat sini. Bangunlah. Okey, kalau susun. Istaiqiz minan naumi mubakiran pun boleh. Istaiqiz mubakiran minan naumi pun boleh. Bangunlah dari tidur awal-awal. Istaiqiz minan naum. Ini nombor 2. Mubakiran. 4. Istaiqiz minan naumi mubakiran. Bangunlah dari tidur awal-awal. Ataupun istaiqiz mubakiran minan naum pun boleh juga. Bangunlah awal-awal dari tidur. Okey, soalan yang ketiga. Ini pun tak ada dalam ayat tadi. Boleh tengok dia punya maksud dia. Mubakiran tadi awal-awal. Wastaiqiz tadi bangun dan bangunlah. Mubakiran sekali lagi awal-awal. Lepas tu 6. 6 maksud dia tidurlah. Ni ada maksud dia kan. Tidurlah. Jadi apa pesanan kat sini? Nombor 1, 6, tidurlah. Tidurlah 6 mubakiran wastaiqiz mubakiran. Tidurlah awal-awal dan bangunlah awal-awal. Tidurlah awal, lepas tu bangunlah awal. Okey? Mubakiran tu tak kisahlah yang mana satu. Buat perkataan yang sama. Okey, soalan yang keempat. Yusafira. Yang ini ada dekat dalam dialog. Boleh tengok Yusafira. Yang ni, kalau kita tengok balik ke atas, tengok sekejap kat sini, dia berada kat sini. Okey. Jadi cuba tengoklah dia punya ayat dia tadi. Yusafira. Yusafira maksudnya pergi. Al-ibnu. Anak lelaki. Limuwasalati. Untuk melanjutkan ad-dirasah pelajaran. Yusafirul ibnu limuwasalati ad-dirasah. Perginya anak lelaki untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kat sini tak bolehlah kita nak dahulukan anak lelaki pergi dulu. Tak boleh sebab kan nombor 1 dia dah bagi mesti guna yusafiru. Jadi kat sini mesti letak yusafiru dululah. Yusafiru. Lepas tu barulah al-ibnu. Sebenarnya kalau kamu nak tahu dalam struktur lah penggunaan ayat bahasa Arab ni, kebanyakan dia memang akan mulakan dengan kata kerja dululah. Pergi dulu. Perginya anak untuk melanjutkan pelajaran. Okey, soalan yang kelima. Syariki. Ni pun ada kat atas. Boleh tengok sendiri. Syariki ma'ahunna fi nasyatil jami'i. Sertailah mereka dalam aktiviti universiti. Sertailah mereka dalam aktiviti universiti.
Okey, soalan yang keenam. Yang ini pun, sorry, bukan yang nombor 6, yang nombor 7 yang tak ada tu. Okey, nombor 6 ada. Satakunu minan najihin fil mustaqbal. Kamu akan menjadi orang yang berjaya pada masa hadapan. Satakunu minan najihin fil mustaqbal. Awak akan jadi orang yang berjaya pada masa hadapan. Okey, last sekali soalan yang ketujuh. Zakiri. Yang ni perkataan zakiri ni ada kat sini maksud dia. Ulang kajilah. Zakiri, ulang kajilah. Al-imtihan, peperiksaan. Durusaki, pelajaran kamu. Fi, dalam. Tanjahi, maka berjayalah. Okay, macam mana nak susun? Zakiri, durusaki, tanjahi fil imtihan. Ulang kajilah pelajaran kamu, berjayalah kamu dalam peperiksaan. Zakiri durusaki tanjahi fil imtihan. Okey, saya ulang sekali lagi. Nombor 1, susunan dia. Ta'amali ma'a sadiqatiki. 2, 1, 3. Soalan yang kedua. Istayqiz minan naumi mubakkiran. 3, 4, 2, 1. Nombor 3. Nam mubakkiran wa istayqiz mubakkiran. 2, 3, 4, 1. Nombor 4. Yusafiru al-ibnu limuwasalati dirasah. 2, 3, 1, 4. Soalan yang kelima, syariki ma'ahunna fin nashatil jami'i. 2, 4, 1, 3, 5. Soalan yang keenam, satakunu minan najihina fil mustaqbal. 5, 4, 3, 2, 1. Last, zakiri durusaki tanjahi fil imtihan. 1, 5, 2, 4, 3. Okey, kita terus ke bahagian tata bahasa. Tajuk pada hari ini ialah fi'lul amar. Fi'lul amar. Okey, sebelum ni, minggu pertama kita belajar fi'il madi, iaitu perbuatan yang telah berlaku. Minggu lepas kita belajar pula fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Jadi pada hari ini kita masuk tajuk fi'il amar, iaitu kata kerja perintah. Perbuatan ataupun kata kerjalah, perbuatan yang kamu suruh buat. Sesuatu perbuatan yang minta di dalamnya mengandungi arahan ataupun suruhan. Suruh, kan? Jadi kita suruh seseorang tu melakukan sesuatu ataupun buat sesuatu. Maka dalam ayat tersebut kita akan arahkanlah kepada orang tersebut. Suruh buat apa? Contohnya, saya nak suruh kamu belajarlah kamu rajin-rajin. Jadi perkataan kat situ ada tak perbuatan yang saya suruh buat kat situ, iaitu perbuatan belajarlah. Ataupun saya minta kamu pergilah ke perpustakaan. Dekat situ ada perbuatan dan ada arahan kat situ, iaitu perkataan pergilah. Jadi apabila kita nak arahkan kepada orang, maka di dalam ayat tersebut perlu menggunakan fi'il amar. Fi'il amar lah. Ataupun kalau kamu tengok fi'il amar ni sering digunakan kalau dalam soalan
Kan, dekat soalan kita punya, ni lah dalam buku ni, contohnya perkataan ratib. Ini diarahkan kepada kita lah. Diarahkan kita buat apa? Ratib. Dia suruh kita susun. Susun perkataan berikut menjadi satu ayat. Jadi selalunya dalam soalan, perkataan yang pertama ni dia akan menggunakan fi'il amar. Sama juga di sini, ikhtar. Ikhtar tarajum. Dia suruh kamu buat apa? Dia suruh kamu pilih. Pilih ni adakah termasuk dalam perbuatan? Ya. Dan di situ mengandungi arahan. Jadi apabila dia menggunakan fi'il amar, maka secara automatik pembaca tu faham dia suruh kita buat benda tu. Iaitu kalau dalam soalan ni dia suruh kita pilih. Perkataan ikhtar ni dikira sebagai fi'lul amar. Boleh faham Dia punya fungsi dia penggunaan fi'il amar. Jadi 3 minggu berturut-turut ni kita bercakap tentang perbuatan je. Perbuatan dalam bahasa Arab ada 3, fi'lun madhi, fi'lun mudhari', fi'lul amar. Jadi untuk hari ini fokus kita dah lepas dah fi'il madhi, mudhari' sudah. Hari ini kita akan belajar tajuk fi'il amar. Macam mana kamu nak menggunakan ataupun kamu nak arahkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu, maka di dalam ayat tadi kita perlulah masukkan fi'lul amar. Kata kerja perintah. Dia mesti perintah. Lepas tu dia mesti kata kerja lah, mesti perbuatan. Kalau dalam ayat tu tidak ada perbuatan, maka dia tak jadi fi'il amar lah. Dia mesti arahan, suruh melakukan sesuatu. Okey. Jadi untuk fi'il amar ni, agak berbeza daripada fi'il madhi dengan mudhari' yang banyak hari tu. Kan, kalau madhi, mudhari' ada 14 formula sebab dia merangkumi semua dhamir. Kan sama ada saya sedang belajar, saya telah belajar, ataupun kamu semua lelaki sedang belajar, kamu seorang perempuan sedang belajar, ataupun mereka sedang belajar, semua dia cover. Untuk yang first person punya dhamir pun ada, yang second pun ada, third pun ada. Tapi berbeza dengan fi'il amar. Sebab fi'il amar ni hanya ada 6 formula dia sahaja. Okey, kenapa ada 6? Okey, secara logiknya, kalau you nak arahkan seseorang, maka kita terus bercakap dengan pihak yang kedua tersebut, dengan orang yang kedua tersebut. Sebab tu untuk fi'il amar, dia hanya ada 6 formula sebab dia hanya menggunakan yang domer bagi second person sahaja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okay? Jadi you hanya fokus tengok siapa yang you nak arahkan tu. Nak suruh siapa buat. Kalau lelaki guna formula anta nombor 1. Okay? Jadilah perkataan udrus contoh dia. Ataupun kalau you nak arahkan 2 lelaki guna nombor 2 lah antuma udrusa bunyi dia. Ataupun ramai lelaki, nak arah ramai lelaki kena guna antum udrusu. Arah seorang perempuan udrusi. 2 perempuan udrusa, ramai perempuan antunna udrusna. Jadi udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna membawa maksud yang sama iaitu belajarlah. Okey, saya minta kamu belajar. Okay, kamu nak arah siapa? Jadi you tengoklah. Kalau dalam bahasa Melayu ke, bahasa English ke, dia guna satu je kan. Study kan. Ataupun belajarlah Muhammad. Muhammad belajarlah ni. Kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, you tak boleh guna perkataan yang sama. Kalau ya Muhammad udrus. Contohnya Muhammad udrus. Tapi kalau ya Fatimah udrusi. Kita kena guna perkataan udrusi. Okay? Kita akan pilihlah dia punya formula yang bersesuaian. Ini contoh sajalah. Nanti ada banyak lagi perbuatan yang kita guna. Maka kita kena fahamkan dia punya formula ni. You boleh apply lah kan. Mengikut siapakah yang you arahkan tadi. Okey, ini contoh fi'il amar yang berada di dalam ayat. Contoh yang pertama. Ya Ali, uktub risalah. Ali, tulislah surat. Uktub. Okay. Kalau perempuan dia jadi lain ni. Ya Fatimah uktubi. Perkataan tulislah tu dia akan jadi uktubi. Ini contoh sajalah. Kalau untuk ramai lelaki dia jadi lain pula. Ya Tullab uktubu. Ada uktub. Uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Semua yang saya sebut tadi maksud yang sama. Tulislah. Arah suruh tulis. Okay.
Nombor 2, ya Laila izhabi ilal madrasah. Asal dia dari izhab. Tapi kalau you nak arah kepada Laila, you kena tambah formula dia jadilah izhabi. Okay. Maksud apa izhabi? Izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. 6 tu maksud dia pergilah kamu. Pergilah. Dia suruh, arah suruh pergi. Laila, pergilah kamu ke kelas, ke sekolah. Okay. Seterusnya, ya Ahmad, il'ab kuratal qadam. Mainlah. Pergi main tu. Mainlah kamu bola sepak. Il'ab, il'ab, il'aba, il'abu, il'abi, il'aba, il'abna. Okay. Last sekali. Ya tullab, ta'allamu al-Arabiyah. Belajarlah bahasa Arab. Ta'allam, ta'allama, ta'allamu. Ta'allama, ta'allami, ta'allama, ta'allamna. Okay, ini contoh-contoh penggunaan fi'il amar ketika berada di dalam ayat. Jadi yang utama sekali, lepas kamu kena hafal formula dia tu, lepas tu fokuslah kamu arahkan tu, ayat tu diarahkan kepada siapa, diajukan kepada siapa, seorang lelaki ke. Kalau seorang lelaki, satu. Kalau dua lelaki, nombor 2. Formula nombor 2. Kalau ramai perempuan, formula nombor 6 dan seterusnya. Sebab dia ada 6 saja kan? 6, satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki, satu perempuan, dua perempuan, ramai perempuan. Okay, jadi tak serumit yang madhi dengan mudhari' lah. Okay, tak serumit madhi dengan mudhari' yang ada 14 tu. Okay, sebelum kita bincangkan dia punya formula dia tadi, kita nak tengok dulu jika ada dalam soalan nanti. Kalau ada lah, sebab dalam latihan tu tak ada lah pula kan. Okey, sekiranya ada, kalau dia minta kamu tukar daripada fi'il mudhari' pergi kepada fi'il amar. Ambil perhatian lah. Macam mana kalau daripada fi'il mudhari' kita nak tukar kepada fi'il amar? Okey, minggu lepas kita dah belajar daripada fi'il madhi tukar kepada mudhari', iaitu you tambah huruf mudhari' ya. Satu huruf you tambahkan ya kat depan. Untuk hari ini kita nak belajar pula macam mana nak tukar daripada mudhari' pergi amar. Daripada sedang belajar, you nak buat perkataan belajarlah. Okey? Daripada perkataan sedang menulis, you nak cari perkataan tulislah. Sedang bermain, you nak guna perkataan mainlah. Bermainlah. Okey? Jadi yang ini kita nak tengok dulu, kita nak belajar dulu macam mana nak tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Okey. Yang ini ni sebelum kita tengok cara dia ni, step dia ni, kamu kena tahu dulu dia ada dua keadaan, dua situasi lah. Macam mana nak tukar kepada mudhari' kepada amar ni. Okey, ini saya bagi tahu dulu keadaan yang pertama. Okey, caranya apabila you nak tukar perkataan yadrusu, contohnya sedang belajar, you nak tukar kepada belajarlah, kan? Dia cakap yang pertama, buang huruf mudhari', buang ya. Okey, lepas buang ya, ya tadi digantikan dengan huruf alif. Alif yang tak ada tanda hamzah, alif saja. Alif ni dinamakan sebagai alif amar. Okey, lepas tu step yang ketiga dia cakap matikan baris akhir. Baris akhir ni tak kisahlah baris apa, you kena matikan dia. Okey, jadi yadrusu tukar kepada fi'il amar, baca dia jadi udrus. Udrus. Okey? Udrus. Boleh nampak kan? Daripada yadrusu fi'il amar dia jadilah udrus, belajarlah. Ada 3 step dia. Kalau dia suruh tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Okey, sama juga contoh. Yaktubu. Yaktubu sedang tulis. Okey, macam mana perkataan amar dia? Cuba tukar. Ya gantikan dengan alif amar. Lepas tu matikan baris akhir. Dapatlah jawapan amar. Amar dia uktub. Uktub. Okey. Okey, seterusnya contoh lagi yashrabu. Yashrabu tukar kepada fi'il amar, yashrabu sedang minum. Kalau kita nak cari perkataan minumlah, okey, buang ya, gantikan alif amar, lepas tu matikan baris akhir. Bacalah dia
Ishrab. Ishrab. Jadilah dia punya fi'il amar dia. Ni situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama ni yang macam mana? Kenapa ada dua keadaan ni? Okey, situasi yang pertama ni iaitu yang kamu perlu tambah alif amar di depan apabila huruf yang kedua dia ni, ini kan, huruf yang kedua bagi fi'il mudhari' ni adalah berbaris mati. Berbaris adalah tanda mati. Nampak tak kat sini? Yang ini kita wajib tambah alif amar. Nama alif tu alif amar. Yang ini wajib sebab apa? Sebab huruf kedua dia ni mati. Okey? Ataupun kalau ikut logik lah kan. Kalau ikut logik kita punya akal kita. Contohnya daripada yadrusu tadi. Bila kamu dah buang ya, kamu akan dapat perkataan ni. Kan? Boleh tak nak baca kalau tak ada alif kat depan? Sebab huruf yang kedua dia ni, lepas kita buang ya tu, mati juga. Kan? Mati. Jadi boleh tak kita baca? Drus. Tak boleh. Sebab tu dia ada tambahan alif kat sini. Kat depan dia. Sebab tu you wajib tambah alif amar. Okey? Sebab nanti keadaan yang kedua nanti, daripada tukar mudhari' kepada fi'il amar, kamu akan tengok dah tak perlu dah tambah alif tu. Yang situasi yang kedua nanti, mudhari' tukar kepada fi'il amar, tak perlu sudah tambah alif ni. Alif amar ni. Itu untuk keadaan yang kedua nanti. Ni keadaan yang pertama yang wajib tambah alif amar ni apabila huruf kedua, macam kalau yadrusu ni, huruf yang kedua dia dalah kan. Huruf kedua dia adalah mati. Nampak tak? Dal dia mati. Kaf yaktubu mati. Yashrabu mati. Maka you wajib tambah alif di depan. You gantilah maksudnya. Huruf ya tadi digantikan dengan alif amar. Untuk dijadikan fi'il amar lah. Yadrusu dijadi udrus. Udrus. Yaktubu dijadi uktub. Yashrabu dijadi ishrab. Sama juga yang ini. Ini pun sama walaupun tengok ejaan perkataan ni macam panjang sikit. Sama je. Yastaqbilu sedang tiba. Macam mana nak tukar kepada fi'il amar tibalah. Okay. Yastaqbilu. Mula-mula buang ya. Lepas tu kita nak tahu dia tak kena tambah alif ke tak. Tengok huruf kedua dia ni. Okay. Huruf kedua dia kat sini sin. Jadi tanda mati yang ni wajib tambah alif. Sebab tu dia punya amar dia jadi istaqbil. 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 Kenapa ada i tu? Kenapa ada alif kat depan ni? Sebab huruf kedua dia adalah mati. Maka wajib ditambah alif amar lah di depan. Yastakhdimu istakhdim. Yattasilu ittasil. Okay, yang bawah sekali ni. Kenapa kena tambah alif juga? Tadi mu'alimah kata huruf yang kedua dia mati je tambah alif. You kena tengoklah pula tanda syaddah ni. Apa maksud syaddah? Kat sini ada dua huruf kan? Dua huruf ta kat sini. Okey? Bila dua huruf ta, kaedah syaddah ni, ta huruf yang pertama memang mati dulu. Lepas tu baru dia ambil baris yang dia ada kat situ bagi huruf kedua. Jadi macam mana pun memang huruf pertama, huruf kedua kat sini ni kan, huruf ta kat sini, huruf kedua ta yang kedua tu memang matilah. Sebab tu dia kena tambah juga alif. Barulah boleh sebut ittasil. Ittasil. Okay, boleh faham ke setakat ni macam mana nak tukar fi'il mudhari' kepada fi'il amar? Boleh ya? Ittasil, istakhdim, yang ni wajib kita gantikan ataupun kita tambah ni alif amar ni. Yang ni situasi yang pertama yang wajib tambah alif. Sebab yang situasi kedua nanti dah tak perlu tambah lah. Situasi pertama ni yang perlu tu apabila huruf kedua pada fi'il mudhari' itu adalah mati. Maka wajib tambah alif. Okey, kalau dari segi baris lah, kalau siapa-siapa yang berminat nak tahu tentang baris, kan, baris alif tu. Sebab baris yang di tengah tu dia memang ikut sama baris mudhari' dia. Cuma baris belakang je kan kita matikan. Cuma kat sini ada sedikit persoalan tentang bacaan huruf alif tu, alif amar tu. Bila kita dah letak alif amar lah,
Okey, macam mana kita nak letak baris? Okey, alif amar ni, dia ada dua je baris dia. Sama ada baris fathah, baris atas, baris depan, U, ataupun baris bawah. Dia tak ada baris fathah. Kalau you tengok semua tak ada. Tengok daripada awal tadi, udrus, U kan? Uktub, U. Ishrab, I. Kan? Istaqbil, I. Istakhdim, I juga. Ittasil, I. Dia tak ada A. Dia ada dua je bacaan dia. Okey, jadi macam mana kita nak baca U ataupun I? Okey, kamu akan rujuk huruf yang ketiga pula. Nak baca U ke I ni, kita akan rujuk pada huruf yang ketiga. Sekejap, padam balik. Tadi huruf yang kedua tadi menentukan kita nak letak alif amar ke tidak. Kalau untuk kita nak tahu bacaan lah, kalau ada yang berminat nak tahu kan huruf alif tu baca U ke I, kita akan rujuk pada huruf ketiga ni. Okey? Huruf ketiga dia. Okey, kalau huruf yang ketiga dia berbaris depan, berbaris U, maka alif dia pun U juga. Alif dia pun U juga. Macam perkataan ni. Sekejap saya padam dulu. Macam perkataan yadrusu tadi. Huruf ketiga dia du kan? Yadrusu, ru. Huruf yang ketiga dia ni. Ru. Okay, jadi alif dia pun baca U. Udrus. Sama juga yaktubu. Huruf ketiga dia tu ni. Jadi alif dia pun baca U. Uktub. Okey. Kalau huruf ketiga dia U, baris depan, alif pun baca dengan U. Baris depan. Okey. Itu yang pertama. Kalau huruf ketiga dia berbaris atas ataupun bawah, yang ni dia share, berbaris atas A ataupun I bawah, maka alif dia kita baca satu je, I je. I. Contoh yang ini Yashrabu, huruf ketiga dia Ra ni. Huruf ketiga bagi perkataan yashrabu, Ra ni kan. Ra ni. Huruf ketiga dia. Jadi alif dia kita baca I. Ishrab. Ishrab. Okay. Ataupun kalau huruf ketiga dia, yang ni tak adalah pula. Okay, contoh lain. Kalau huruf yang ketiga dia baris bawah. Yajlisu. Contohnya kan. You tukar kepada fi'il amar. Mula-mula buat step dia dululah. Ya gantikan alif. Lepas tu kita nak letak baris. Kita nak letak baris ni je. Alif je. Okay. Kalau huruf ketiga dia. Lam dia ni. Kan baris bawah. Alif pun baris bawah. Nampak tak? Kalau huruf yang ketiga dia baris atas. Alif dia pun baris bawah. Sebab alif hanya ada dua bacaan je. Sama ada U ataupun I. Dia tak ada A. Tak ada. Jadi kalau yang I tu dia kongsilah huruf ketiga dia baris atas ataupun bawah. Dua-dua baca I. Ishrab. Ijlis. Kita tak baca ashrab salah. Kita baca ishrab. Tu kalau siapa yang berminat nak tahu baris lah. Tapi kalau dalam exam you tak letak baris pun tak ada masalah. Okey, seterusnya kita pergi pula situasi yang kedua. Masih lagi kita bincangkan macam mana nak tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'lul amar. Okey, situasi yang pertama tadi apabila huruf kedua tadi mati. Sebab tu kita kena tambah alif kat depan. Alif amar. Okey, manakala situasi yang kedua ni kita dah tak perlu lagi tambah alif. Bila dia suruh tukar daripada mudhari' kepada fi'il amar, buang saja ya. Lepas tu matikan baris akhir. Buang sahaja ya. Okey? Jadi yata'allamu, amar dia ta'allam. Yata'allamu, amar dia jadi ta'allam. Nampak tak? Tak ada dah alif kat depan. Okey? Kita hanya buang ya tu. Asal dia yata'allamu. Mu kan sebab ada baris lagi. Lepas tu ya depan tu ada lagi. Lepas tu bila tukar pada amar, buang ni. Lepas tu matikan. Jadilah ta'allam. Kalau ikut logik pun, kenapa dah tak tambah alif amar? Sebab dah boleh baca. Dah ada baris. Huruf kedua dia ni, nampak tak? Huruf ta ni dah berbaris. Maka tak perlu lagi ada alif. Ya ta'allamu jadi ta'allam. Ya tahaddathu jadi tahaddas.
Yusa'idu jadi sa'id. Okey. Itu dia punya fi'il amar dia lah. Ta'allam belajarlah. Tahaddas bercakaplah. Sa'id tolonglah. Jadi dah tak ada alif. Ini situasi yang kedua. Jadi kamu ingatlah kalau dalam soalan sekiranya ada, dia minta kamu tukar daripada mudhari' kepada fi'il amar, mula-mula kena perhatikan dahulu huruf kedua dia tu dulu. Baris apa? Okey, kalau mati wajib kena buang ya tadi, lepas buang ya tambah alif. Tapi kalau ada baris dah tak kisahlah baris atas ke depan ke bawah dah tak perlu tambah alif. Buang saja huruf tanda mudhari' dia ya tu lah. Sebab mudhari' kita dah tak nak kan mudhari' tu jadi kena buang tanda dia lah. Iaitu tanda ya dia tu. Okey, boleh faham setakat ni? Dan soalan ni pun tak ada pun disuruh tukar daripada madi kepada mudhari' pun. Tak adalah. Ni sekiranya kalau ada you tengok yang ini. Yang ini kan daripada mudhari'. Ni mudhari' tukar kepada fi'il amar. Okey? Ada yang alif kat depan tu, itu situasi yang pertama lah. Macam yang ini. Kan? Sebab huruf kedua dia tu mati. Sebab tu dia kena tambah alif. Tapi yang apa? Yang tak ada alif ni, sebab dia dah berbaris. Dia dah berbaris. Maka tak perlu lagi lah tambah alif. Okey. Okey, kita terus pula kepada formula dia. Okey, kita dah faham tadi dia punya kegunaan untuk fi'il amar tu apa, kan? Lepas tu kita dah tahu dah macam mana nak tukar mudhari' kepada fi'il amar. Jadi sekarang ni kita nak tengok dia punya formula yang 6 tadi. Okey, formula yang 6 tadilah. Fi'alul amar, dia ada 6 sebab dia hanya fokus kepada ganti nama anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan secara logiknya pun kalau kita nak arahkan terus kita bagi tahu kepada orang yang kedua tu lah kan suruh melakukan sesuatu perbuatan. Okey, kita mulakan dengan formula yang pertama. Yang pertama untuk dhamir anta. Okey, jadi yang kamu tukar tadi daripada mudhari' kepada fi'il amar, you akan dapat dulu semua ter-apply untuk seorang lelaki. Anta punyalah. Okey, jadi anta ni untuk arahan jika bagi seorang kepada seorang lelaki. Kita guna formula nombor 1 jadi yang kita bincangkan tadi tu mudhari' kepada ni dia punya asal lah bagi perkataan amar dia tu. Ter-apply sama sekali untuk dhamir anta. Okey. Jadi yang atas tadi, saya tunjuk balik slide ni. Yang ni bila you nak guna untuk satu lelaki lah. Ya Ali, udrus. Ya Ali, uktub. Ya Ali, ishrab. Ya Ali, istaqbil. Ya Ali, istakhdim. Ya Ali, ittasil. Ya Ali, ta'allam. Ya Ali, tahaddath. Ya Ali, sa'id. Okay, ni semua ter-apply untuk dhamir anta. Maksudnya yang kita dah dapat tadi, bila dah tukar daripada mudhari' ke amar, yang kita dapat tu asal dia tu ter-apply untuk ganti nama anta juga. Inilah, tidak ada sebarang huruf tambahan perkataan asal bagi fi'il amar. Udrus. Ni salah lagi. Dah betulkan pun salah. Dia punya baris dia matilah. Okey, udrus. Tak apa juga. Okey. Okey, nombor 2. Untuk dhamir antuma, iaitu untuk dua orang lelaki. You bayangkan, you nak bagi arahan kepada dua orang lelaki, maka you kena apply formula antuma. Daripada asal tadilah, daripada perkataan udrus, asal dia udrus tadi kan? Lepas kita dah selesai tadi, tukar daripada mudhari' ke amar, kita dapat jawapan dia udrus. Udrus, bila kita nak arah kepada Ali saja. Ya Ali, udrus al-Arabiyah. Belajarlah bahasa Arab. Tapi kalau you nak arahkan kepada Ya Ali wa Ahmad, ada dua orang kat sini. Ada dah ada dua orang. Kita nak arahkan dia. Kita tak boleh guna Ya Ali wa Ahmad udrus. Tak boleh. Dia kata kena apply formula nombor 2. Udrus tambah lagi alif. Lepas tu sebelum alif kena letakkan baris fathah. Jadi udrus dia jadi udrusa.
Udrusa. Udrusa. Okey, kita tambah alif. Formula antuma, maksudnya you kena tambah alif. Faham tak? Ya Ali, kalau dalam bahasa Melayu, sama je. Belajarlah lah. Udrus pun belajarlah. Udrusa pun belajarlah. Cuma perkataan belajarlah tu untuk Ali, kita guna udrus. Tapi kalau untuk dua orang lelaki, Ali dan Ahmad, kena guna udrusa. Udrusa. Okey? Samalah kalau perbuatan lain. Contoh, kalau nak arahkan ijlis Ali kan. Ali, duduk Ali kat sini. Ya Ali, ijlis huna. Ali, duduklah di sini. Ijlis. Tapi kalau kita nak suruh kawan kita dua lelaki kan. Ali wa Ahmad, mai duduk sini. Duduklah kat sini kan. Maka you kena guna Ali wa Ahmad. Ijlis dia jadi ijlisa. Ijlisa. Ijlis dia jadi ijlisa. Tak boleh dah lah guna duduklah tu, tak boleh dah guna untuk Ali dan Ahmad, tak boleh guna ijlis. Kena guna ijlisa. Ya Ali wa Ahmad ijlisa. Okay? Perkataan lain lagi. Perkataan isyrab tadi. Contohnya isyrab, minumlah. Isyrab. Okay? Kalau you nak arah kepada dua lelaki, wahai dua lelaki, mai minum air ini. Isyraba. Jadi, isyraba. Ya rajulan, isyraba. Okay? Wahai dua lelaki, mailah minum air ini. Kan? Minumlah air ini. Isyraba al-ma. Isyraba hadzal ma. Okay? Kalau dua lelaki. Daripada isyrab, dia jadi isyraba. Sebab you dah tambah alif a dekat belakang. Boleh ya? Ini formula yang kedua. Okey, formula yang ketiga. Oh, sorry. Ketiga, iaitu apabila you nak arahkan kepada tiga orang lelaki. Ramailah lelaki ya. Tiga orang lelaki. Apa formula dia? Tambah waw alif. Sebelum huruf tambahan kena letak baris dhammah, baris depan u. Ada letak baris dhammah. Jadi asal dia tadi udrus. Udrus. Tukar kepada ramai lelaki dia jadi udrusu. Kita tak baca udrusua, kita baca udrusu. Ni mat. Udrusu panjang je. Sebab waw tu tak ada baris kan, jadi vokal panjang. Udrusu. Udrus, udrusu. Okay, contoh ayat dia. Kalau Ali tadi, Ya Ali, udrus. Ali, belajarlah kamu bahasa Arab. Tapi kalau saya nak arahkan kepada semua pelajar lelaki, Ya Tullab, udrusu al-Arabiyah. Wahai pelajar-pelajar lelaki semua, belajarlah tu dia jadi udrusu al-Arabiyah. Kena tambah waw alif. Okey. Jadi perkataan ijlis tadi dia akan jadi ijlis untuk seorang kan, yang asal dia. Kalau ramai dia jadi ijlisu. Ijlisu. Okey, kalau isyrab. Isyrab untuk seorang lelaki. Kalau ramai, nak arahkan semua lelaki minum, dia jadi isyrabu al-ma. Okey. Okey, yang ni yang nombor 3. Tambah waw dan alif. Seterusnya yang nombor 4 iaitu dhamir anti. Anti ni siapa? Kalau kita nak arahkan kepada seorang perempuan. Apa formula dia? Tambah ya. Tambah ya sebelum ya baris bawah. Okey, asal dia udrus. Untuk seorang perempuan dia jadi udrusi. Apa tak? Kita tambah udrusi. Ya Fatimah, udrusi al-Arabiyah. Ya Fatimah, ishrabi. Sebab tu dalam teks tadi, you tengok ke atas tadi kan? Yang kalau lelaki dia guna ihtafiz. Perempuan dia jadi ihtafizi. Ta'amal. Yang perempuan jadi ta'amali. Dia tambah i. Tu kalau nak arahkan kepada seorang perempuan. Ishrab, ishrabi. Ijlis. Dia jadi
Ijlisi. Okey. Seterusnya yang kelima, yang ini sama je nombor dua. Untuk dua lelaki ke dua perempuan, formula dia sama iaitu huruf tambahan dia alif. Udrusa sama. Samalah. Ijlisa. Ya Fatimah wa Khadijah. Udrusa. Kalau ya Ali wa Ahmad pun udrusa. Kalau campur ya Fatimah wa Ali pun udrusa lah. Dua orang. Tak salah lelaki ke perempuan. Kita guna boleh pilih nombor dua ataupun nombor lima. Okey, last sekali yang keenam untuk ramai perempuan. Domir antunna. Okey, asal tadi udrus. Untuk ramai perempuan tambah sahaja na. Jadilah udrusna. Udrusna. Tambah nun. Yang berbaris fathah lah. Udrusna baca dia. Jadi kalau ijlis, ijlisna. Ijlis. Ya Fatimat. Wahai Fatimah, Fatimah semua. Semua perempuan-perempuan tu. Nama dia Fatimah. Ramailah contohnya kan. Maka kita guna ijlisna. Isyrab dia jadi isyrabna. Okey, uktub dia jadi uktubna ya muslimat. Ramai orang Islam perempuan. Okey, ijlisna, duduklah di sini. Ijlisna. Tak boleh dah guna ijlis, tak boleh. Kena guna ijlisna. Okey, kena tambah nun na. Okay, itu dia punya formula dia lah yang ke-6 tadi. Jadi saya rasa untuk fi'il amar senang sikit lah kan sebab huruf tambahan dia hanya di belakang saja. Lepas tu dia hanya ada 6. 6 ni untuk satu lelaki, dua lelaki, tiga lelaki, satu perempuan, dua perempuan dan ramai perempuan. Okay. Udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Itu dia punya formula dia lah. Ataupun yang dalam buku dia guna perbuatan minum lah. Isyrab. Cuba tengok yang dalam buku ni. Ini dia guna yang perbuatan lain lah pula kan. Sebelum ni dia bagi yang belajar. Kalau yang dalam buku ni, dia guna minumlah isyrab. Tapi formula belakang dia tu samalah. Huruf tambahan dia. Isyrab, isyraba, isyrabu, isyrabi, isyraba, isyrabna. Okay, boleh faham ke? Ada soalan ke setakat ni? Okey, tengok latihan 3.8. Uktub kama fil misal. Tulis seperti dalam contoh. Okey, kamu kena menggunakan ayat arahan yang sama kan. Cuma diajukan kepada orang yang berbeza lah. Orang tu mungkin ada yang seorang lelaki ke, dua lelaki pun ada, tiga lelaki pun ada, satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Jadi perbuatan itu, fi'il tu, perbuatan tu kena ikutlah formula yang bersesuaian. Okey, macam biasa saya nasihatkan kalau dia bagi dua contoh ni, pilih yang contoh untuk satu lelaki. Sebab kat sini dah ada huruf tambahan ni. Takut nanti terdouble lagi huruf tambahan. Okey, ya Zaid, ta'allam al-lughat al-arabiyyah. Wahai Zaid, Zaid ni lelaki ke perempuan? Ni satu lelaki lah formula asal dia kan. Ta'allam al-lughat al-arabiyyah. Belajarlah kamu bahasa Arab. Okey, jadi kat sini kamu akan bagi arahan yang sama. Suruh belajarlah bahasa Arab. Okey, cuma kita kena bincangkanlah penggunaan belajarlah tu. Sebab kena tengok kepada siapakah kita tuju arahan tu. Barulah kita apply formula tu. Okey. Nombor satu, ya Maryam. Kamu letak je tanda soal kat sini. Kan sebab ikut contoh tu. Contoh kan ada tanda soal ni. Ya Maryam. Ta'allam. Dia akan jadi formula nombor 4 lah. Ta'allam. Tambah lagi ya. Ta'allami. Al-Lughata Al-Arabiyah. Walaupun dia punya ayat nampak macam panjang, tapi yang kita bincangkan tu satu perkataan saja iaitu ta'allam. Ya ini je. Ta'allami, belajarlah. Maryam. Maryam nama perempuan lah. Yang ni kena tahulah maksud dia. Soalan tu kena tahulah dituju kepada siapa. Nombor dua, ya talibah. Ni perkataan yang biasa je ni kita jumpa selalu. Pelajar, seorang pelajar perempuan. Bila you dah tahu maksud dia, bila you dah faham siapa yang you nak bagi arahan tu kepada siapa,
maka lebih mudahlah kan nak pilih formula yang betul. Jadi yang pertama sekali nak tak nak kena tahulah setiap perkataan yang you jumpa ni kena tahu dia punya maksud dia. Okay? Sebab kalau dia bagi ya talibah, you tahu dah formula nombor 4 tu untuk satu perempuan. Tapi isu kat sini you tak tahu talibah tu maksud dia apa. Susah juga kan? Mana boleh, mungkin tak boleh jawab dengan betul. Jadi yang utama sekali kena tahu ni, ya talibah ni. Dan talibah ni memang kita selalu jumpa lah. Talibah, seorang pelajar perempuan. Okey, maksudnya kamu kena faham arahan tu nak bagi tahu kepada pelajar perempuan ni guna formula nombor 4 juga. Ta'allam dia jadi ta'allami al-lughata al-arabiyyah. Okey, nombor 3 ya bintan. Wahai dua budak ataupun dua anak perempuan. Ni dua anak perempuan, budak perempuan, bintan. Bintun, binti tu satu anak perempuan. Kalau bintan, tambah alif nun tu dua anak perempuan. Okey. Macam mana you nak arahkan kepada dua anak perempuan tu supaya belajar bahasa Arab, maka perkataan ta'allam tu dia tak boleh dah guna ta'allam, kena apply lagi formula nombor 5. Tambah alif a. Ta'allam dia jadi ta'allama. Okey, nombor 4. Ya Rafiqi, wahai seorang sahabat baik. Satu orang kawan sahabat lelaki, sahabat lelakiku. Seorang sahabat lelaki. Okey? Kawan baiklah. Lelaki, ya Rafiqi. Macam mana nak suruh ya Rafiqi ni? Maksudnya kita faham dia guna formula nombor 1 lah, sama dengan Zaid. Maka tak perlu ubah apa-apa. Ta'allam, guna juga ta'allam. Sebab seorang sahabat lelaki rujuk kepada domir anta juga. Ta'allam. Okey, seterusnya nombor 5 ya rajulan. Wahai dua pemuda ataupun dua orang lelaki. Dua lelaki lah, rajul, seorang lelaki, rajulan, dua orang lelaki. Belajarlah. Ni kita akan guna formula nombor 2. Ta'allam dia jadi ta'allama. Okey, nombor 6. Soalan yang ke-6. Ya Fatimat. Yang ni, ya Fatimat. Ada 3 orang Fatimah. Alif ta tu merujuk kepada ramai perempuan. Fatimat. Jadi macam mana nak arah ramai Fatimah tu belajar bahasa Arab? Guna formula yang ke-6. Ta'allam dia jadi ta'allamna. Okey, seterusnya ya asdiqai. Wahai kawan-kawan lelakiku. Ramai kawan lelaki. Mana formula yang ketiga lah. Ta'allam dia jadi ta'allamu. Okey, boleh ambil semula jawapan dia. Ya Maryam, ta'allami al-lughata al-arabiyyah. Ya talibah, ta'allami al-lughata al-arabiyyah. Ya bintan, ta'allama al-lughata al-arabiyyah. Ya rafiqi, ta'allam al-lughata al-arabiyyah. يا رجلان تعلما اللغة العربية. يا فاطمات تعلمنا اللغة العربية. يا أصدقائي تعلموا اللغة العربية.
Okey, seterusnya. Latihan 3.9. Baca arahan dia dulu. Wajjih al-amra ila al-mukhatabah. وجه الأمر إلى المخاطبة مرة ثم إلى المخاطبات مرة وإلى المخاطبين مرة أخرى كما في المثال. Kenapa saya tandakan ni? Mukhatabah, mukhatabat, mukhatabun. Kalau dalam exam nanti kalau ada soalan macam ni, kamu jangan panik kan. Tak tahu pula perkataan mukhatabah tu apa. Sebab dalam arahan tu dia dah bagi tahu dah maksud dia. Perkataan mukhatabah kepada seorang perempuan. Nampak tak? Ini mukhatabah. Lepas tu dia kata bagi pula arahan yang sama kepada mukhatabat, ramai perempuan. Lepas tu mukhatabun ataupun mukhatabin kepada ramai lelaki. Jadi kat sini dalam kurungan tu kan dia tulis mukhatabah. Mukhatabah ni maksudnya seorang perempuan. Okey, lepas tu mukhatabat ramai perempuan. Mukhatabun ramai lelaki. Okey. Jadi setiap soalan nanti arahan dia berbeza lah kan. Soalan nombor 1 lain, arahan lain, nombor 2 arahan lain. Tapi setiap soalan tu you kena bagi arahan tu kepada 3 lagi. Yang pertama 1 perempuan, 2 3 perempuan, 3 3 lelaki. Maksudnya kat sini kita akan guna domer anti punya formula dia nombor 4 lah kan. Lepas tu antunna dan juga antum. Ataupun kalau dia bagi contoh memang bagus lah. Kita boleh tengok ni. Huruf tambahan dia kat sini. Ihfaz dia jadi ihfazi. Satu perempuan. Lepas tu kalau ramai ihfazna. Ramai lelaki ihfazu. Tengok je balik elok-elok dia punya contoh dia. Okey, kita tengok nombor 1. Soalan nombor 1 dia bagi arahan. Dia bagi ayat dia lah. Ayat amar dia. Udkhul ilal fas. Masuklah ke kelas. Udkhul ilal fas. Masuklah ke kelas. Okey, ada tak arahan dekat situ? Dia suruh kita buat apa? Masuklah. Okey, jadi perkataan yang pertama tu je yang perlu dibincangkan. Okey, ayat yang sama, arahan yang sama, masuklah ke kelas tu. Cuba you bagi tahu pula kepada seorang perempuan. Mukhatabah ni kan, seorang perempuan. Jadi, udkhul dia akan jadi udkhuli. Belakang tu kita salin je balik. Ilal fas. Okey, macam mana nak arahkan pula kepada ramai perempuan? Udkhul dia jadi udkhulna. Okey, arah pula kepada ramai lelaki. Udkhul jadilah udkhulu. Okey, senang ya kan? Kalau dia bagi contoh, kamu kena tengok elok-elok contoh tu. Kadang-kadang mana dah tahu kamu lupa kan dia punya formula dia. Tapi kita boleh fokuslah kepada contoh dia. Bila dia bagi contoh, senanglah kita dah tahulah huruf tambahan dia apa, kena tambah apa kan. Boleh ikut je contoh. Tapi syarat dia kena guna ayat yang dia bagilah. Bukan ambil sebiji ayat contoh. Itu tak menjawab pula kan. Kena guna fa'il amar yang dibagi dalam soalan. Okey, soalan yang kedua. Arahan dia bagi ratib al-karasi. Susunlah kerusi. Ada tak amar kat sini? Apa arahan dia? Disuruh buat apa? Susun. Okey. Bagi arahan yang sama kepada seorang perempuan. Ratib dia akan jadi ratibi. Tambah ya al-karasi. Arahan pula yang sama kepada 3 perempuan. Ratib dia jadi ratibna. Al-karasi. Okey, kepada ramai lelaki. Ratib dia jadi ratibu. Al-karasi. Rattibi, rattibna, rattibu. Susunlah. Semua tu maksud dia. Susunlah kerusi. Okey, soalan yang ketiga. Nazif al-bait. Bersihkanlah rumah.
Bersihkanlah rumah. Dia suruh kamu bersihkan rumah. Okey, arahan yang sama kepada seorang perempuan. Nazif dia jadi nazifi al-bait. Kalau arah kepada ramai perempuan, nazif jadi nazifna al-bait. Kalau ramai lelaki, nazif jadi nazifu. نظف نظفي نظفنا نظفوا البيت. Okey, soalan yang keempat, ijma' al-awraq. Kumpullah kertas. Dia suruh kita kumpulkan kertas. Ijma'i. Kalau arah satu perempuan. Ramai perempuan. Ijma' jadi ijma'na. Ijma'u untuk ramai lelaki. Okey, seterusnya soalan yang kelima, perkataan Sa'id al-masakin. Tolonglah orang miskin. Sa'id dia jadi Sa'idi al-masakin. Arahan kepada ramai perempuan. Sa'id dia jadi Sa'idna. Arahkan kepada ramai lelaki. Sa'id dia jadi Sa'idu. Okay, soalan yang keenam, izhab, pergilah. Pergilah ke kedai. Izhab ila dukkan. Izhabi ila dukkan. Izhabna ila dukkan. Izhabu ila dukkan. Okay, isma' al-muhadarah, dengarlah syarahan. Isma' dia jadi isma'i. Isma'na. Isma'u. Okey, seterusnya latihan 3.10. Akmilil jadwal al-ati kama fil misal. Sempurnakan jadual berikut seperti dalam contoh. Okey, kalau dia bagi contoh memang senang kan? Kalau you lupa pun, sekalipun formula dia, you boleh tengok lah. Contoh dia bagi uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Daripada asal uktub tadi, kat sini dia tambah alif. Yang ni waw alif. Yang ni ya. Ni alif, ni na. Jadi, kat sini ada 8 perbuatan. Kan? Ada 8 arahan fi'il amar dia. Jadi, you kena apply ke 6 formula tadi. Okay? Idrib. Pukullah. Kalau untuk 2 orang lelaki, dia jadi idriba. Ramai lelaki. Idribu. Tambahlah waw alif. Seorang perempuan. Idribi. Tambah ya.
Kalau dua perempuan, idriba tambah alif. Kalau ramai perempuan, idribna tambah na. Ihsab. Kira lah. Suruh kira. Ihsab. Ihsaba. Ihsabu. Ihsabi. Ihsaba. Ihsabna. Okay, uskut. Diamlah. Ini pukul lah. Ni kira. Uskut, diam. Arah suruh diam. Nak suruh siapa? Kalau nak suruh dua lelaki, uskuta. Ya Ali wa Ahmad, uskuta. Kalau nak suruh semua pelajar lelaki, ya tulab, uskutu. Uskutu. Tambah waw alif. Kalau arah Fatimah, ya Fatimah, uskuti. Kalau dua orang, uskuta. Kalau ramai perempuan, uskutna. Okay, Sa'id, tolonglah. Sa'ida. Sa'idu. Sa'idi. Sa'ida. Sa'idna. Ratib, susunlah. Ratiba. Ratibu. Ratibi. Ratiba. Ratibna. Ijtami' berkumpullah. Ijtami'a. Ijtami'u. Ijtami'i. Ijtami'a. Ijtami'na. Okay, last sekali. Istakhrij. Keluarkanlah. Istakhrija. Istakhriju. Istakhriji. Istakhrija. Last sekali. Istakhrijna. Okay, boleh ambil dulu dia punya jawapan dia. Okey, dah habis dah berkaitan fi'il amar. Jadi fi'il amar ni adalah apabila you nak arahkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan, maka kena menggunakan ayat dalam tu, kena guna fi'il amar. Jadi fi'il amar ni adalah kata kerja perintah, perbuatan suruh buat. Lepas tu, dia ada 6 formula dia dalam kaedah bahasa Arab lah untuk ganti nama anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Formula dia udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Okay, akhir sekali kita cuba tengok yang dekat maklumat tambahan sikit. Iaitu yang ini tajuk dia Asy-Syuhurul Miladiyah. Jadi tak nak you kena hafal lah. Kalau tak masuk tak apalah. Kalau masuk macam mana you nak tahu maksud dia kan? Okay, Januari dalam bahasa Arab Yanayir. Februari Febrayir. Mac Maris. April Ibril. Mei Mayu. Jun Yuniu. Julai Yuliu. Ogos Agustus.
September, September. Oktober, Oktober. November, November. December, December. Okay? Ini dia punya bulan-bulan dalam bahasa Arab lah, bulan-bulan Masihi. Okay. Okey, ada masa yang berbaki lagi ni. Ada sejam lebih lagi. Saya nak kamu pergi ke ITEL.